Ada satu time kita orang ada buat satu kerja sama-sama tau. And then kita Zack, kau dah makan ke? Belum abang. Waktu tu jujur saya memang lapar gila. Tapi alamak, duit aku ni aku nak beli benda lain lah. Ni kalau makan kat sini waktu tu kat Mid Valley, ni mesti mahal ni. Aku nak jimat duit sikit ni. Payment tak masuk lagi. Jom makan ni kan. Lepas kita orang pergi makan kat Mid Valley satu restoran ni. Kita orang berdua lah makan. Dia cerita dia punya kisah. Saya ni pula sejenis, kalau dengar cerita orang, saya memang gempaknya hidup kau ni. Sebab dia macam reflect, sebenarnya aku ni tak ada apa sangat pun tu. Ujian aku ni sebenarnya biasa je. Orang punya hidup, orang punya cerita, kadang-kadang lebih dahsyat ujiannya, lebih banyak pengalamannya. So saya suka dengar. Makan, tak apalah, disebabkan cerita Abang Azrul ni power, perlu dibayar dengan nilai aku makan lunch ni, aku bayar, tak apa lah. Macam okay, best ni, mahal ni momen ni dengan Azrul Raja Lawak ni. Sekali aku tak nak bayar, dia macam apa hal lah Abang Azrul ni, macam duk, dia macam duk macam tu, saya dah dekat depan, dia macam tolak nak dia nak ke depan tau. Macam okay lah, hormat lah kan. Lepas tu waktu nak bayar tu dia bayar macam okay bang, QR. Tak payah, kau doa dengan aku ke. Ini benda yang orang tak tahu tentang Azrul Raja Lawak ni, benda macam tu. Dia sekecil-kecil memberi orang makan. Kita tak tahu orang yang kita belanja tu kan, mungkin dia tengah diuji apa semua. Kalau macam saya waktu tu, saya diuji lah, payment lambat tu kan. Betul-betul. Dia bagi saya makan dan saya rasa ya Allah, murahkan rezeki dia, ya Allah semua. So itu ada.